ketika suasana peperangan Badar, peperangan persiapan. Maka mesyuarat menyusun strategi. Apabila maklumat persikan melaporkan tentang pergerakan tentera musyrikin menuju ke Uhud, maka Rasulullah mengadakan mesyuarat bersama para sahabat untuk membuat persiapan akhir. Dalam mesyuarat tersebut, Rasulullah memberitahu mereka tentang mimpi baginda dan mentafsirkannya. Demi Allah, aku mendapat mimpi yang baik. Aku melihat lembu disembelih. Di mata pedangku ada kesumbingan, dan aku masukkan tanganku ke dalam baju besi yang kukuh. Daripada itu, Nabi SAW mentafsirkan bahawa lembu yang disembelih maknanya beberapa sahabat akan syahid. Pedang yang sumbing bermakna ahli keluarga Rasulullah akan syahid. Baju besi yang kukuh bermakna Madinah dapat dipertahankan. Jadi hari ini peristiwa ini lama 70 sahabat yang syahid. Ahli keluarga Nabi, antaranya Sayyidina Hamzah yang syahid. Baik, ini mimpi lah. Nabi ni boleh tafsir mimpi. Jadi kalau sekarang ni lama syekh-syekh yang boleh tafsir mimpi lama Tuhan ni. Hak suruh dia Syekh Muhammad. Orang Mekah Arab, Syekh Muhammad Adi Asy-Syankiti. Ada taik nama dia, Syekh Muhammad Adi Asy-Syankiti. Taik banyak sangat. Dia buat telefon orang tanya, saya ni mimpi sekian-sekian apa maksud dia? Semoga dia tu memang alim bab mimpi. Kalau sahabat dulu tabi'in yang seru sampai kerana Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, digelar Ibn Sirin. Waktu dia ada kitab dia terjemah dalam bahasa Melayu, kitab Ibn Sirin. Jadi mimpi macam-macam mimpi ya. Tapi dia yang seru, ramai yang boleh tafsir mimpi. Dulu sampai sekarang ada. Ibn Sirin ada seorang tu, seorang lelaki tu jumpa dengan syekh yang guru dia. Dia kata dia gugur semua gigi. Mana-mana tafsir mimpi, kalau sebut gigi ni, dia ada kalau gugur gigi ni bermaksud keluarga, ada kematian keluarga. Jadi kalau gigi atas, maksudnya kerabat ke atas, pak saudara, tung, toki. Kalau ke bawah, anak saudara, anak cucu, itu maksud dia. Jadi tanya Syekh dia kata, itu maksudnya semua keluargamu akan meninggal. Jadi dia sedang berduka cita. Dia pun pergi jumpa dengan Ibn Sirin. Ibn Sirin ni memang suruh Ibn Sirin. Dia apa tu? Selepas zaman sahabat, dia hidup sama mendapat istirahat dengan. Jadi dia jumpa dengan Ibn Sirin. Dia pun tanya, "Ikat apa? Saya mimpi gigi saya semua gugur. Apa maksudnya?" Ibn Sirin kata, "Ini bermakna omong wajah." Ibn Sirin omong wajah. Dia pun suka ke omong wajah. Berbanding dengan orang lain, keluargamu omong wajah. Ibn Sirin ni dia orang tata tertib lah. Kalau syekh ni, guru dia ni biasa dah dia jawab, ni keluarga mati lagi. Dia lain kalau orang biasa juga orang biasa. Dia sering apa? Dalam keluarga mu ngomong banyak kan. Mana sama. Masa start apa? Alik dulu apa? Padang-padang. Dia cerita ada seorang tahun masa Covid. Masa Covid 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu, pernah dia mimpi. Dia mimpi pun kapal ke syekh, dia kata saya mimpi sekian-sekian. Syekh kata menurut tafsir ni, mu ni orang yang diberikan keistimewaan. Mu akan tawaf
secara seorang diri di Kaabah. Muka tawah di motor tu tawah seorang diri tu. Syekh Kaabah. Selepas 20 tahun, masa tu dia suka. Dia kata, aku ni siapa? Dia suka. Masa Syekh Kaabah tu aku siapa? Dia pun cerita kat orang sambil dia gelap-gelap ke bahaya. 20 tahun yang selepas pada tu berlaku Covid. Ada solat di Masjidil Haram, ada solat. Ia klik-klik. Ia pun tunjuk video. Ada video ni. Ada video ni. Dia pun kawan. Ni mimpi aku dulu. Aku cerita ke Syekh Kaabah. Aku akan awak seorang diri. Masa tu ada orang percaya. Seorang orang percaya. Betul. Betul. Awak seorang diri. Ni. Maknanya tafsir mimpi ni ada. Tafsir mimpi ni ada orang boleh ada. Tapi jangan cari balik. Dia wajib lagi. Jangan. Jadi mesti orang yang dikenal. Orang yang dikenal juga. Maksud orang dikenal ni maknanya orang ni orang ada agak pelik lah dia. Mengaji kan. Dia mengaji, belajar tajwid, ngapi dia. Dia pun sebut nama orang ke. Contoh. Sebab bila sebut ngaji dia, ngaji dengan ustaz Ali, ngaji dengan ustaz Ali, ngaji orang tu ngaji. Maknanya biasanya masyarakat tahu lah. Masyarakat tahu. Macam ayah peng, hak sesak dulu, semua orang tahu. Orang tempat dia kapoi pun tahu. Bila tapi orang pergi juga. Sebelum neraka tahun 70-an. Tahun 70-an ataupun tahun awal 80-an ataupun tahun akhir 70-an, ayah peng tu kena panggil dah di jabatan. Maknanya lama dah dia sesak. Tak ingat tahun akhir 60 atau 70-an silap. Dia pernah dipanggil di pejabat agama atas ke pelik dia. Tapi dia bertobat terus kamu. Semua orang pun tahu. Jadi hak pelik orang tahu. Baik. Cadangan strategi peperangan. Rasulullah mencadangkan tunggu. Rasulullah cadang tunggu di Mekah. Tunggu di Madinah. Kita akan hadap, kita akan lawan. Menunggu kedatangan musuh. Ini hanya cadangan, bukan wahyu. Abdullah bin Ubay, ketua munafik, menyokongnya atas dasar senang melarikan diri. Orang munafik ini. Hamzah dan kebanyakan sahabat mencadangkan keluar daripada Madinah untuk bertempur agar tidak melihat orang Islam sebagai pengecut. Jadi ada dua pandangan. Iaitu kita lawan, jangan lawan Mekah di Madinah, jangan lawan bandar kita keluar. Yang pertama, sebab nak tunjukkan kita berani, kita pergi tunggu dia 5 km lah tunggu. 5 km jalan Uhud dengan Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Ada yang kedua, suruh tunggu di Uhud sebab apa-apa yang berlaku di Uhud, orang bandar tu sedang buat sesuatu. Keluarga dia, harta dan macam-macam. Dua cadangan. Akhir cadangan dia diterima. Persiapan di medan perang. Pada 7 Syawal tahun 3 Hijrah, Rasulullah solat Jumaat dan dalam khutbahnya baginda menyiapkan semangat juang kepada tentera Islam. Baginda menasihati kepada tentera Islam supaya bersabar dan tetap pendirian untuk mencapai kemenangan. Selesai solat asar, Rasulullah masuk ke rumah untuk persiapan. Baginda diiringi oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua mempersiapkan Nabi SAW. Ketika menunggu Rasulullah keluar, Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Khudayr merasakan kesal dengan keputusan bertempur di luar Madinah. Dua orang ni pergi jumpa dengan Nabi. Sebab dua orang ni yang mencadangkan supaya Nabi kita ni umat Islam perang bertempur di luar.
daripada Madinah. Dia pun masih sesat. Dia tak nak sedar pun belum. Nabi waktu tu Nabi sadarkan, kita pula pernah. Jadi dia pun minta. Maka Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak patut kami terima cadanganmu. Kami tidak mahu menentang cadanganmu. Jika kamu suka bertahan di Madinah, kami akan patuhi. Nak rasa besar dua orang. Dua orang ni bukan perang-perang. Dua orang. Tidak patut seorang Nabi apabila telah memakai baju besi untuk keluar berperang dan ia menanggalkannya, melainkan Allah menentukan keputusan antaranya dengan musuh. Nabi menegaskan. Jadi keputusan buatlah, bincang-bincang dah. Mana yang terbaik, mana yang tidak baik, maka sudah ada keputusan bersama, maka teruskan. Berjalan. Rasulullah membahagikan kepada tiga tentera Islam, kepada tiga kumpulan. Pasukan pertama, pasukan Muhajirin, benderanya dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Kaum Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, diketuai oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang yang mari setahun awal sebelum hijrah. Mus'ab bin Umair. Di sebelum hijrah tu, setahun sebelum tu, Mus'ab bin Umair pergi dulu dicerita tentang Islam, bincang, ajak orang berdakwah. Pasukan Ansar, Aus, benderanya dibawa oleh Usaid bin Hudayr. Usaid ni sahabat besar. Usaid bin Hudayr ni, dia ni memang bukan barang-barang orang. Dia ni pahlawan lah. Dia ni pahlawan. Dan dia kok ahli munajat. Pernah satu hari dia bermunajat, dia baca Quran. Dia antara sahabat yang suaranya sangat merdu. Suara sedap. Usaid ni satu malam dia bermunajat, dia tambak kuda, lepas tu dia naik atas, dia pun bermunajat. Kuda dia mesti bangun, akan kali kuda. Lepas tu dia pun senyap, dia hitam kuda dia. Lepas tu dia pun munajat lagi, baca Quran. Kuda dia lapor ni, dia takut kuda tu lapor pinjau anak dia. Dia pun tubik dulu. Dia tubik dulu, tengok cahaya yang terang pun terang. Ada macam-macam jenis cahaya. Dia tengok, dia perhatikan sampai suara cahaya tu naik, akhirnya hilang. Dia tengok keadaan. Jadi itu pun cerita Nabi. Nabi kata tu para malaikat yang turun mendengarkan bacaan, dia bersama dalam munajat. Ini Usaid, orang ini Usaid, dia kedua panglima, pemegang bendera. Kalau tukang pedagang bendera, kalau duduk tepat. Munajat ni kelah mana? Ni kelah ni. Setara kita payah-payah. Ni orang pemegang bendera ni duduk barisan depan. Barisan depan. Dia katakan kalau ada pertandingan ngaji tu, Usaid ni antara orang yang ke depan. Suara dia sedap, suara dia. Sehingga kan sahabat-sahabat ni tunggu saya baca Quran. Kalau dia padamkan, kalau dia baca Quran, dia boleh menenang saja. Ni Ustaz duduk barisan depan. Orang gini duduk barisan depan, perang. Ni kita Ustaz tak boleh terlibat dengan pertakbiran, dengan politik, dengan pengurusan negara negeri. Ustaz tak boleh. Orang tulis ustaz-ustaz tak boleh. Agama orang tak boleh. Tak waktu kesilap. Sebab kehidupan mesti dipandu dengan agama. Dan siapa yang nak menghuraikan agama kalau bukan ustaz? Kita tak erti. Kita tak erti. Bak faraid pun kita tak erti. Bak fardu'ain, hak mayang tiap-tiap hari pun kita tak erti. Sebab ia ada hari. Macam kita ke orang tanya, hak barang dia jawab, kalau tu belik fatwa. Kalau kita pergi ngaji, orang tanya soalan, kita boleh jawab. Kalau ni terpaksa balik, tak pun terpaksa jawab. Belik fatwa. Sebab kita bukan ahli dalam bab
Lepas tu Faru'ain dan nampak Fara'i dan nampak politik sama. Dia ada ahli. Tak dia kehidupan mesti dipandu dengan agama. Contoh kita ada anak. Kita ada anak orang. Politik ni, pemerintahan ni dalam kitab Inggeris orang yang mengambil ataupun orang yang menggantikan Nabi dalam tampuk pemerintahan negara dalam kitab ini. Apa yang dimaksudkan dengan pemimpin sesebuah negara? Ditulis yang dimaksudkan pemimpin sebuah negara ni orang yang mengambil alih tugas Nabi dalam memimpin sebuah negara dalam kitab ini. Dan kalau tak melibatkan agama kalau tak melibatkan agama, kau tu nak ganti Nabi kan? Itu maksud ni. Ini salah faham yang mesti kita jelaskan. Kita ada anak, contoh anak. Ada berapa orang anak? Ada 3 orang. Dan awak kata dengan anak ni mesti dididik sebagaimana Nabi didik. Dan kalau itu tak belajar agama, kalau nak didik dengan agama kan anak. Laju Rasul jadi betul. Suruhlah macam-macam. Ikut anak suruh mereka kok mesti agama. Tak belajar agama macam mana didik anak dengan agama. Jadi anak ni nak menguruskan anak, nak mendidik anak sebagaimana kita ni menggantikan Nabi. Ganti Nabi dalam menguruskan agama. Baik. Khatib Usaid bin Hudayr, pemegang bendera bagi pasukan Ansar dan pasukan Khazraj. Dia Ansar di Madinah dia ada dua kabilah Aus dan Khazraj. Pasukan Ansar Khazraj benderanya dibawa oleh Al-Hubab bin Mudir. Paling perkembangan Al-Hubab. Al-Hubab ni dia pakar strategi. Al-Hubab bak tu ingkang dia hidup depan. Kita jangan nama anak sini ada Al-Hubab atau nama Hubab ni tak ada. Tapi dia sahabat yang sahabat yang tak. Antaranya masa peperangan Badar, Nabi cadangkan kita duduk kita buat kemah sini. Dia pun mari jumpa Nabi. Dia kata, apa kata kalau kita pasukan kita ni duduk depan dengan telaga. Jadi kalau kita duduk depan daripada telaga, musuh mari, telaga duduk dekat kita. Kita boleh naik, dia tak boleh naik. Ini Al-Hubab punya strategi. Lepas tu dia kata telaga yang berdekatan kita musnahkan supaya yang pertama dia kalah dengan air. Ini Al-Hubab punya strategi. Dia ahli strategi. Selepas pada peperangan Ahzab, lepas peperangan Ahzab, kita ni umat Islam pergi cari, dihambat Bani Quraizah. Bani Quraizah ni kaya lah. Dia kaya antara Bani Quraizah. Orang Bani Quraizah ni Yahudi yang duduk di Bali. Dia duduk di kawasan bukit. Jadi kalau kita nak pergi, nak serang dia payah sebab kubu dia bukit. Dia duduk kawasan bukit. Dah kan ada kelengkapan. Lepas tu kalau kita nak pergi cukup payah. Nak tembus kubu dia. Dia ada kawasan bukit. Jadi antara yang terlibat dengan lawan dengan Bani Quraizah Al-Hubab. Al-Hubab ni pakar strategi. Mula-mula sekali dia buat penghadang. Antara bukit ke bukit. Biar Yahudi Bani Quraizah ni dia tutup maklumat antara Bani, antara pepegang. Yang pertama dia punya strategi. Yang tu dia buat hadang. Jadi antara bukit ke bukit terputus komunikasi. Waktu serah sesuai. Ini Al-Hubab. Bukan para orang. Hubab bin Al-Mughir. Apabila tentera Islam mulai melepasi Taniyah Al-Badar, Rasulullah bertemu satu pasukan tentera Yahudi Bani Qainuqa. Sekutu Abdullah bin Ubay yang lengkap bersenjata, mereka ingin berjuang bersama Rasulullah.
Rasulullah menolak pertolongan mereka dan berkata, sesungguhnya kami tidak perlukan pertolongan orang-orang kafir untuk menghadapi orang-orang musyrik. Yahudi Bani Qainuqa mempunyai rekod pengkhianatan terhadap negara Islam Madinah. Rasulullah menyuruh mereka pulang dan tidak memerlukan pertolongan mereka. Jadi ada waktunya Nabi ini tolong pertolongan daripada orang kafir. Nabi tolong. Ada masa. Dan ada ketika Nabi terima pertolongan daripada orang kafir. Jadi masa mana kita nak terima pertolongan, bantuan, dan masa mana kita nak tolong, hak tu ahlinya yang bincang. Sekarang benda sebab apa perang Uhud ni kita tahu. Padahal perang ni banyak. Perang banyak, tapi apa perang Uhud ni kita tahu dan dekat dengan kita. Sebab banyak kaedah-kaedah, banyak peristiwa pengajaran yang akan berpulang sepanjang zaman. Jadi kalau kita tak faham konsep perang Uhud, bila ulama buat, kita akan faham ulama. Kita akan berbeza, kita akan bersangka buruk dengan ulama. Ia akan jadi gitu. Sebab apa? Sebab ia tak faham konsep. Kaedah konsep ni memang penting. Sebab itulah perang Uhud semua orang tahu. Semua orang tahu. Orang tinggi tahu. Padahal benda tu 1400 tahun yang lalu berlaku pula di Arab. Orang tinggi tahu. Siapa-siapa pun tahu. Maknanya orang sekolah habis lagi nak ke SPL ke, siapa sambung belajar ke, siapa universiti, semua tahu tentang perang Uhud. Sebab dia asas. Faham? Kena faham. Kalau tidak, kita tak faham konsep. Apa-apa keputusan yang dibuat oleh ulama ni, kita akan bersatu buruk dan kita akan bertentangan dengan ulama. Dengan ulama. Ini konsep dia. Ada ketika orang kafir mari menghulukan bantuan, kita tolak. Ada masa kita terima, Nabi terima. Bila masa nak terima, bila masa nak tolak, ini orang-orang yang ulama-ulama yang bijak, kita ikut. Akhirnya perjalanan tentera musyrikin di Abwa. Tentera musyrikin menuju ke Madinah dan singgah di Abwa. Di situ Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan, mencadangkan supaya digali kubur bonda Rasulullah Aminah. Cadangan itu ditolak oleh pimpinan musyrikin kerana memang berlaku sesuatu yang buruk ke atas itu. Jadi mak Nabi ni, Aminah bin Abha, dia meninggal di Abha. Perjalanan ke Madinah, balik daripada ziarah kubur suami. Jadi dia meninggal di Abha dan simpang situ. Tentera musyrikin ni, antaranya pada dia Hindun bin Utbah, binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Dia cadang, dia sakit hati dengan Nabi ni, dia cadang supaya gali kubur mak Nabi. Ini banyak sampai ke Lening. Sampai ke Lening ada kubur-kubur ulama-ulama kita ni timbul. Ada kubur-kubur ulama timbul. Dan orang Yahudi hak yang masuk kau ni hak perang lama, hak setahun lebih di Palestin. Hak yang boleh masuk, hak tentera yang masuk. Dia segera ambil dah bangunan, segala jenis bangunan ambil dah. Ada video jadi apa tu, kubur-kubur baru dibikin ni dicincang. Dia dicarikan nak mayat tu, nak suruh orang Palestin sakit hati. Ni perangai. Jadi kalau yang ada perangai gitu, kita nak kan sabar. Memang perangai gitu, 20 ni memang gitu. Dia tak boleh nak benda tu, nak lawan dia tu, ikan nak. Dulu dia dah. Dan ni dah Amba tanya Syekh, Amba nak tanya je, sebab apa kubur Nabi? Hak ni waktu baru kubur Nabi Zulkifli ke Nabi waktu baru. Dia kata jumpa di China, di bawah tembok. Tapi pengkaji kata dah, waktu haji fakta doktor kata lah. Jadi dia bertanya, kata Syekh, dia nak tanya,
Sebab apa kubur Nabi ni banyak banyak. Kubur Nabi Yunus ada di Jordan, orang kata di Mesir. Kubur Nabi ni ada di Jerman. Apa kata? Dan kubur Nabi-Nabi yang lalu ni tak ada. Kubur Nabi Musa banyak. Kubur Nabi Ibrahim tak ada. Cerita tu ada. Duduk sini kesan peninggalan ada. Tapi kubur mana? Kita tanya Syekh. Dia kata masa tu tak faham kan masa tu. Cuma tahu jawapan. Dia kata ni sebab dia kata antara orang-orang ni antara perangai tu je. Kalau hidup puas hati, hidup puas hati pun masa hidup, masih mati pun dia hari gari kubur. Dia kan orang itu. Faham tu? Rupanya memang gitu. Tengok Israel ni kan. Tengok perangai Israel ni baru faham mana siapa dah. Kubur-kubur para nabi ni disembunyikan. Disembunyikan, tak tahu di mana. Supaya apa? Kalau tak tahu, lama dah gali. Memang gali, workshop ni memang gali. Dia gali kena. Itu antara hikmah. Lepas tengok Israel ni, kau faham mana siapa lah Syekh kau begitu. Batu kubur-kubur nabi-nabi lalu tak tahu. Kubur nabi kita pun korek. Macam-macam usaha supaya boleh korek kubur Nabi. Jadi pembelotan munafik. Waktu subuh Rasulullah dan tentunya sampai di Ashab yang terletak hampir dengan lokasi musuh, masing-masing dapat melihat antara satu sama lain. Jadi makin kak. Kawan Ka'bah ni, dia kalau dia orang duduk kan, bukan Eropah saja, di Arab pun